Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Atira binti Wan Muhammad Sabri. Nombor matrik D 202221048991. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang inventory gaya bercinta. Inventory gaya bercinta merupakan satu alat penilaian psikologi atau soal selidik yang digunakan untuk mengenal pasti corak ataupun gaya bercinta individu dalam menunjukkan dan menerima cinta dalam satu perhubungan. Dan ini dapat membantu individu memahami bagaimana cara diri mereka mencintai dan apa yang mereka harapkan daripada pasangan mereka. Contohnya sikap ataupun sifat mereka lebih pada dalam hubungan berfokus pada persahabatan ataupun untuk permainan sahaja ataupun lebih kepada hubungan yang serius. Seterusnya adalah tujuan inventory ini diwujudkan adalah untuk mengenal pasti gaya percintaan utama individu seperti yang dinyatakan dalam bahagian pengenalan tadi, dan untuk membantu dalam memperbaiki komunikasi dalam hubungan. Seterusnya untuk memahami keserasian antara pasangan dan untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan harapan ataupun ekspresi dalam hubungan gaya bercinta ini. Untuk bahagian latar belakang, inventory gaya bercinta ini telah diperkenalkan oleh John Allen Lee 1973, di mana beliau memperkenalkan 6 jenis gaya cinta utama, iaitu Eros, yang mana cinta yang romantik serta berfokus pada tarikan fizikal individu. Seterusnya yang kedua adalah Logos ataupun percintaan yang dianggap sebagai permainan. Yang ketiga adalah Storge ataupun persahabatan, cinta yang berkembang daripada persahabatan yang bermula daripada sebuah persahabatan. Seterusnya adalah Pragma, yang mana cinta berdasarkan logik semata-mata dan kesesuaian praktikal. Yang kelima adalah Mania, iaitu kepunyaan, iaitu cinta yang obsesif dan penuh emosi dan ketidakstabilan. Dan yang terakhir adalah Agate, iaitu pengorbanan, di mana cinta tanpa syarat dan individu tersebut sanggup berkorban apa sahaja dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Dalam bahagian pentadbiran pula, inventory gaya bercinta ini sesuai dilaksanakan ataupun dijalankan ke atas individu berusia 18 tahunan ke atas kerana pemikiran lebih matang dari segi emosi dan pemikirannya lah sendiri. Tetapi individu yang berusia 16 hingga 17 tahun boleh melakukan inventory ini atas tujuan pembelajaran dan atas keperluan-keperluan yang tertentu. Dalam inventory gaya bercinta ini mengandungi 60 item dan saya sendiri telah selesai menjalankan ujian tersebut, dan ini adalah keputusan selepas saya menjalankan ujian ini. Setelah selesai memasukkan skor secara keseluruhan, individu perlu mengira jumlah skor secara melintang. Sebagai contoh, mengira jumlah skor daripada soalan nombor 1 sehingga 55 secara melintang. Begitulah seterusnya untuk setiap kumpulan 1 sehingga 6. Setelah selesai menjumlahkan keseluruhan kumpulan, individu perlu memasukkan setiap kumpulan, di mana baris yang pertama secara melintang iaitu nombor 1 sehingga 55 adalah satu kumpulan. Kumpulan 1 iaitu persahabatan. Di dalam kumpulan 2 adalah romantis, di mana nombor 2 sehingga 56 adalah kumpulan romantis. Kumpulan 3 adalah kumpulan permainan. Kumpulan 4 adalah logical. Kumpulan 5 adalah pengorbanan dan kumpulan 6 adalah kepunyaan. Berdasarkan keputusan yang saya terima, saya mendapati bahawa saya mempunyai skor paling tinggi dalam bahagian mania, iaitu kepunyaan. Dalam gaya ini merujuk kepada pengamal yang memiliki sifat cemburu kerana mementingkan ingin bersama setiap masa, dan ia tidak suka kepada perpisahan dan semua aktiviti mahu dilakukan secara bersama-sama. Seterusnya, individu ini juga menjadi beban kepada orang lain kerana ia sangat mementingkan dirinya sendiri, dan mereka sangat suka dan sangat kuat dengan perasaan ingin mengawal, mengongkong dan memiliki serta
memiliki pada masa yang sama juga mahu rasa dimiliki oleh pasangannya. Oleh itu, individu yang mempunyai sikap kepunyaan ini sentiasa mencurigai kejujuran dan keutuhan cinta pasangan masing-masing. Seterusnya, pada bahagian persahabatan, saya menerima skor kedua tertinggi, iaitu dalam gaya persahabatan ini adalah hasil daripada persahabatan di mana cinta pada individu tidak wujud secara mendadak tetapi timbul secara perlahan-lahan. Kadang-kadang orang yang bercinta tidak menyedari bahawa individu sudah lama dalam percintaan, dan sentiasa orang yang memiliki gaya ini mempunyai minat yang sama dengan pasangannya. Kemudian, individu ini juga tidak berkeupayaan untuk menyintai seseorang tanpa dikenali secara mendalam dalam jangka masa yang panjang. Sebaliknya, individu tersebut akan mengenali pasangan itu terlebih dahulu sebelum wujudnya perasaan cinta. Sebagai kesimpulan, inventari gaya bercinta ini adalah alat psikologi yang menilai cara individu mendekati cinta dalam hubungan yang lebih romantik, dan inventari ini juga sesuai digunakan oleh individu berumur 18 tahun dan ke atas, sama ada remaja, dengan penyesuaian yang sesuai. Inventari ini dapat membantu dalam memahami sikap dan corak hubungan seseorang ataupun individu secara emosi dan psikologi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.